akhir sekali, ketika mana Palestin ni akan menjadi bebas dan menang buat kali ketiga. Tuan-tuan, ketika mana akan berlakunya dua perang besar. Dalam kitab Al-Fitan dikatakan bahawa perang akhir zaman ni dia ada dua episod. Satu, umat Islam melawan Yahudi. Yang kedua, umat Islam melawan Rom. So ada dua fasa. Fasa pertama, perang besar dunia. Untuk fasa pertama berlaku di Armageddon. Armageddon ni dia adalah salah satu tempat yang disebut sebagai Magnedo, iaitu satu bukit yang ada lembah di kawasan Palestin, dan mana-mana peperangan yang berlaku di situ adalah disebut sebagai perang akhir zaman. Armageddon ni, siapa yang berjaya menguasai lembah ini, dia akan menguasai dunia. Sebab tu Yahudi nak sangat Palestin, sebab dalam Palestin ada lembah yang dinamakan Armageddon. Di sinilah yang dikatakan, tuan-tuan, peperangan terbesar pertama akan berlaku, di mana Yahudi akan dimusnahkan oleh siapa? Ultimate Salvation of the Universe ataupun penyelamat dunia, Al-Imamul Mahdi. Maka hanya dia yang berjaya memimpin. Surah Al-Isra ayat yang keempat, yang kelima, wa qadaina ila bani Israel. Akan datang seorang lelaki yang tak pernah dikalahkan dan mempunyai 3 batalion. Regimen pertama, regimen kedua, regimen ketiga. Batalion pertama, batalion kedua, batalion ketiga yang tak pernah dikalahkan. Sebahagian disebut batalion kedua adalah Brigade Al-Qassam. Dan mereka ni, tuan-tuan, adalah yang akan membantu Al-Mahdi untuk mengalahkan Israel. Jadi bila Brigade Al-Qassam sekarang dah kita panggil pra perang, sebelum Imam Mahdi bos keluar, maka ketakutan yang berlaku oleh Israel apabila takkan akan berlaku kot, sebab ahli kitab Yahudi percaya kami akan dikalahkan oleh Imam Mahdi, yang di belakangnya Brigade Al-Qassam. Tiba-tiba Brigade Al-Qassam mai dulu, Imam Mahdi tak keluar lagi, takkan nak kalah awal. Maka ketakutan Israel bertambah bila belakang yang frontliner utama yang menghancurkan tebing barat, tebing Gaza tu adalah Brigade Al-Qassam, yang merupakan dipercayai oleh orang Yahudi bahawa mereka ni is one of the frontliners di bawah Imam Mahdi, regimen batalion kedua, Panji Hitam kedua. Maka dalam kitab riwayat akhir zaman mengatakan bahawa di situ akan berlakunya peperangan terbesar Islam dengan Yahudi for the last. Ni belum Dajjal lagi tau. Yahudi ada dua ni. Yahudi zaman Dajjal tu cerita lain, tu 70,000 tu yang di Isfahan, itu lain-lain. Yang tu zaman Nabi Isa. Ni zaman Imam Mahdi ni. So, semua Yahudi Zionis